Kesian pasukan Liverpool. Masih dekat dalam gua ke tu? Quarter final Champions League, PSG berjaya menewaskan Liverpool dengan skorlain 2-0. Untuk game awal pagi ni, kita dapat tengok macam mana pasukan Liverpool memang betul-betul gagal untuk kawal game pada malam ni dengan keseluruhan permainan dikuasai oleh pasukan PSG dengan 74% ball possession. Pemain Liverpool memang totally gone untuk game ni. Ekitike tak nampak, Florian Wirtz tak nampak dan beberapa player memang betul-betul missing dalam game. Liverpool cuma dapat buat 3 shot sedangkan PSG mampu untuk buat 18 shot. Dekat sini menunjukkan macam mana pasukan Liverpool gagal untuk buat sebarang tekanan kepada pasukan PSG untuk game awal pagi. Untuk game awal pagi ni simple, aku masih lagi menyalahkan defensive line pasukan Liverpool yang betul-betul rabak untuk game awal pagi ni, yang menunjukkan betapa mudahnya Kvaratskhelia, Dembele dan juga Doué untuk menembusi korang punya pasukan pertahanan. Tapi aku nak kredit sikit dekat Mamardashvili. Walaupun game bertemu dengan Manchester City itu dia agak goyang, tapi untuk game kali ni dia nampak agak solid, berjaya untuk membuat beberapa save. Kalau tidak, mungkin Liverpool dah kena lebih daripada 2-0 malam. So, fan-fan Liverpool duduk je lah dalam gua tu Aku rasa korang mungkin lambat lagi nak keluar, ataupun mungkin hujung minggu ni pun belum tentu keluar lagi daripada dalam gua.